Ya Allah, senang Ahmad. Jom sama-sama kita bantu mereka, okey? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Diana, pengurusi Adina Charity Circle. Hari ini saya ingin mengajak anda semua bersama dalam satu usaha yang sangat bermakna. Di Wad Kanak-kanak Pesakit Kanser, setiap hari kami melihat sendiri bagaimana adik-adik kecil ini berjuang. Rawatan yang panjang dan menyakitkan membuatkan mereka bergantung sepenuhnya kepada penjagaan rapi, termasuk keperluan asas seperti lampin pakai buang. Namun ramai keluarga menghadapi tekanan keuangan yang berat. Ada ibu bapa yang terpaksa berhenti kerja untuk menjaga anak mereka dan ada yang tinggal jauh dari hospital. Tidak kurang juga yang tidak mampu menyediakan keperluan harian untuk anak-anak mereka. Atas keperluan inilah Adina Charity Circle melancarkan kempen 200 pak cinta dengan sasaran mengumpul 200 pak lampin pakai buang yang akan disumbangkan kepada kanak-kanak kanser yang memerlukan. Saya ingin mengajak anda semua untuk bersama kami dalam misi besar ini. Sumbangan anda, walaupun satu pak lampin pakai buang, sebenarnya ia membawa keselesaan, kebersihan dan semangat kepada seorang anak kecil yang sedang bertarung untuk hidup. Marilah kita menjadi sebab untuk mereka tersenyum.